Kau aku tu kita masih gagal. Cuba korang tengok bila saya gigit. Korang tengok ni, dia still lagi jelly. Apa agaknya yang kita salah patut kita baiki ke buang? Okey, lepas dah fikir 100 kali, saya rasa kita kena baiki. Macam biasa, saya akan cairkan dulu semua tadi tu. Saya tambah gula sebab dia macam tak crystallize, dan saya tambah agar-agar sebab dia macam tak berapa nak jelly. Tiba-tiba sudu saya jatuh. Dah siap gaul lama-lama, dia punya colour macam berubah coklat. Lepas tu saya pun rasa macam ada yang tak kena. Dia keras. Mesti korang dah tahu kan? Saya pun keluarkan acuan saya. Rupa-rupanya dia adalah gula-gula, guys. Dia bukan lagi jelly Hakuto, tetapi gula-gula yang keras. So, saya pindahkan tempat dia daripada kaca tadi ke dalam mold acuan ni, supaya nanti dia akan jadi gula-gula yang berbentuk. Tapi guys, tengoklah tekstur dia, guys. Dia macam gula-gula sticky yang korang tarik panjang-panjang. Lepas tu kita potong. Tahu kan? Yang tu kan? Yang selalu ada dekat short YouTube kan? So, sekarang ni saya nak try buat gentle-gentle guna tangan. Tapi susah sikit, guys. Dia melekit. Saya tak tahu lagi dia akan jadi gula-gula ke tak. Jadi nanti time dia dah siap tu, saya akan buat video balik. Tunggu nanti lah. Korang kena tengok balik nanti video next. Saya tak dapat keluarkan semua, tapi tak apa. Yang dekat sudu ni pun dah keras macam lollipop. Jumpa lagi nanti bila dah siap.